Bismillah, Assalamualaikum. Gang, jumpa lagi kita dalam video kali ni. Hampa semua sihat ke tu? Pernah tak kita tertanya-tanya apa rahsia paling dalam yang tersimpan kat lubuk hati kita? Adakah jiwa kita ni betul-betul bawa rahsia pencipta kita? Tarik nafas pelan-pelan. Dalam penerangan kita kali ni, kami nak ajak kita semua selami dan rungkaikan betul-betul satu topik yang sangat mendalam. Perkongsian ni memang khas untuk tenangkan jiwa kita, bawa hampa semua hayati kembara masuk jauh ke dalam lubuk hati sendiri. Kami nak bawa kita semua selami satu rahsia kerohanian yang cukup mendalam dari sejarah tasawuf, iaitu Ana Sirrul Haqqi. Istilah ni kalau kita tengok dia bawa maksud akulah rahsia al-haq atau akulah rahsia kebenaran. Maksud sebenar konsep ni berakar dari kefahaman rohani bahawa manusia adalah rahsia pencipta dan pencipta adalah rahsia manusia. Hakikat kewujudan kita ni bawa satu rahsia pemerhatian yang sangat agung. Kita ni ibarat cermin tau, cermin yang memantulkan kebesarannya. Tapi awas geng, kat sinilah kita kena berhati-hati sungguh dan letak garis sempadan yang sangat terang. Kita kena tolak fahaman pantheism sungguh-sungguh dan pegang kuat pada monotheism. Makna kata, walaupun jiwa kita ni dikatakan rahsia Tuhan, perbezaan mutlak antara pencipta dan ciptaan tu tetap kekal dan sangat-sangat jelas. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha berkuasa, maha pencipta. Kita ni cuma hamba yang serba lemah. Pencipta takkan menjadi makhluk dan makhluk takkan pernah menjadi pencipta. Kefahaman tauhid ni yang jadi sauh utama kita tahu, supaya penceritaan dan perjalanan jiwa kita tak hanyut. Seterusnya, macam mana agaknya ahli sufi capai kesedaran rahsia perhubungan ni? Kuncinya ada pada satu terma, iaitu fana. Fana ni dalam bahasa paling mudah untuk kita hadam adalah kematian ego. Benda ni penting sangat. Selagi dalam hati kita ni penuh dengan sifat aku yang pandai, aku yang kaya, selagi tu mata hati kita buta. Bila kita berjaya leburkan ego dan hawa nafsu dalam diri melalui satu proses penyerahan yang total, barulah mata hati kita suci dan terbuka luas untuk capai kesedaran hakikat ni. Untuk mudahkan lagi, kita guna satu contoh yang sangat dekat dengan kita. Bayangkan, benda ni ibarat lautan yang luas dan ombak kat permukaannya tu. Cuba hampa bayangkan, air laut yang terbentang luas tu, bila angin bertiup dia akan bentuk ombak yang memukul pantai. Ombak tu wujud sebab wujudnya lautan. Kalau tak ada lautan, takkan wujudlah ombak tu. Ini satu analogi yang cukup berkesan dan santai untuk kita faham konsep kerohanian yang agak abstrak ni. Dan kalau kita tenung sungguh-sungguh, ombak tu sentiasa bawa rahsia serta sifat air laut tu sendiri. Macam itulah kita geng. Hakikat kewujudan kita ni sentiasa bawa rahsia, pancaran rahmat dan sifat pencipta kita. Tapi, ingat balik sempadan awal yang kami cakap tadi. Kita sebagai ombak takkan sesekali berubah menjadi lautan tersebut. Ombak tetap berstatus ombak. Hamba sampai bila-bila pun tetap berstatus hamba. Hampa dengar sini elok-elok nah. Penjelasan pasal alam rohani yang mendalam ni tak bermakna kita patut tinggal amalan syariat zahir kita sekarang. Sama sekali tidak. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW ni adalah bingkai dan sempadan kukuh yang jaga keselamatan rohani kita. Malah, kita kena tingkatkan ibarat zahir kita dengan lebih makna. Bila syariat kita dah kukuh ibarat akar pokok, barulah tubuh tu akan mula menumbuhkan cabang-cabang jalan batin, iaitu tarikat. Dan di ujung jalannya tu adalah makrifat, pengenalan sebenar kepada pemilik diri kita. Terma-terma yang ada ni bukan sekadar teori untuk dihafal ke akal tau. Ia adalah peta. Peta untuk perjalanan jiwa kita balik ke kampung halaman sebenar. Perjalanan yang perlu dialami dan dirasa lazatnya jauh di dalam lubuk hati kita. Gang, perkukuh syariat kita, carilah guru mursyid untuk bimbing jiwa kita. Alami sendiri jalan ni kat dalam hati. Alhamdulillah. Syurga ni tinggi, geng. So, selamat mendaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi.